Jo. Mari bang. Boleh bang. Tekon tadi aku nak kebak nak. Nyoba bang. Iyalah bang jalan kok. Lelang tu. Apa dua aja pak? Ada naga. Le jadi yang masuan iya sawah dari mana? Ada pak. Adun je lai. Tak adun lansai kerajo dia ang cie je. Ang jo. Kambiang lah lagi yang makan. Ada pak. Sakit otak ni. Nak. Kau mengang mari pak. Kau bet tunggu pak. Mula patut tu lalapia tiga. Kena bak mengerti saya. Dah banyak orang ngecek di lampau okay. Luang kau ini. Tak ada orang ngecek ni. Nak jadi bujang lapuk ang kata. Ya bak tu. Jadi kesimpulannya anak abini. Lah siap ang abini. Abini juga anak orang kangkia makan. Kerajuan tidak ada dah. Bah, itulah pak. Tak ada nampak jalan dah pak. Kok di den jalan banyak di den. Siang nak iyo bisa dan dua nang bisa. Tapi lima ngerti yang cara mencari bini kau. Trik-trik mencari bini kau le jale yang. Bah cara pak. Itu nang kau belajar apa. Mengalang jangan dengar yang kecil bro. Lah, man. Yo. Dangakan nabak. Kok yo nak kabar bini yang itu banyak syarat. Nan pertama parusi. Itulah kajale, saya pak. Iyo parusi. Jangan sampai jorang jantan nang babini. Sampai orang jantan. Tu nan pertama sekali ko babini. Lah. Anang kedua rancak. Cabe kalau rancak go pamena meja. Jadi dak gengsi wak mambok keluar pe beralek orang wak boknyo. Apa ada orang sana apa beralek boknyo. Apa jalan-jalan keluar kota ke mage dak sakan wak mboknyo tu. Kenanya rancak. Lah. Anan kati lah dan kalabak mangije. Anan kati go nang ka mencari bini go orang kayo ko dapat. Orang kayo kadang ko dapat. Yo tu pak. Pokok punya seronyonya. Jadi tak payah bana awak main judinya dah. Walaupun anda keraju ang bapitih je. Tapi kok bini bansek dapat dia ang bansek malarek hidup ang bercakap je percaya orang kata. Anda ngasalah ni untuknya. Ale jale dia tu. Tapi pak, yang mana macam jando pak? Jando? Iyo jando kan? Iyo pak. Tapi orang kayu kadang pak. Abak itu kejawi. Kayo? Yo. Dah rancak tu, dah lanjutkan. Anan kampe. Kalau mencari bini tu lah, nan ka ampe keturunan orang baik-baik. Keturunan orang baik-baik yang dicari. Baik keturunan dari kakeknya, mandenya, apanya, sana seronyonya. Kok dapet tu orang-orang yang soleh, orang-orang keturunan yang baik-baik, orang tak pandang di kampung atau ini dari. Anan terakhir, iku nam perlu kalian ketahui bana. Angge jo, man, nan terakhir go itu imannya, ibadahnya, agamanya, itu nam paling perlu. Walaupun letaknya di bagian yang kelima, tapi itu nan utama sekali. Lah jaleh. Sampai dengan adanya agama, rumah tangga aku akan menjadi rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah. Ada jalan.
Dia jalan dia aja. Walaupun ngang kini nunggu bini, dia pun kok siaman ngah andang ngang salah. Tapi jando ya, Pak. Aja rencana gadi. Herman tak apa aja ndo. Nampan tiang nyokayu kok perlu, tak piti kok perlu dewa. Ya jando juga di sama musik ini. Tapi kok dapet kaya nang gadi. Mencari nang gadi itu adalah caranya nak. Aja Pak. Karena berajang. Iya, Pak. Keberaja lah kabak. Abak dulu cewek abak 16 punya. Aku ama ang gini aku ama ang ke-16 yang terakhir. Abak mencari cewek gampang tadi. Pertama kalau awak pasubuk si cewek tu, kalau bibi awak karya muncul karya alap bawah tu. Model tu. Sebab kalau orang munculnya karya itu biasanya orang tak fitik tu. Jadi cewek takut. Ada bahasa-bahasa si bibi bagaimana? Itu kan mani-mani mata. Jadi itu yang pertama. Yang kedua pandangan mata. Gak sayu-sayuan. Cewek ke cewek. Gak sayu-sayuan. Jangan acuk-acuk mencalik cewek tu ke bagian tengah dan ke bagian bawah. Itu takut cewek tu. Nyakecen awak beko kata. Aja dah. Mau calik ke bawah sampai kidang. Sesekali ke mukonya. Jangan acuk mana mencalik ke tengah aja. Apalagi ke bawah. Takut. Jalan. Pak. Dulu abak mencari cewek nak abak cari tu babat, bebet, bibit dan bobot. Tak perlu gadi, tak perlu jando. Bagi abak sama saja. Ini ambo lah calon angdu kamar. Ya. Walaupun jando, walaupun gadi, ya, biar abak pelajari dulu. Ya. Aja deh. Coba. Ada apa, Pak? Biar kau itu awak nyepi ke mama dulu. Tak. Apa lah? Coba ya. Kawan lah udang belah. Lo kolah je Jerman nak macam dia. Aduh, kerjaan tadi sekitar. Apa kabar dah? Aku betul dia. Itu kan lama pacaran. Halo. Hampir 3 tahun. Bahkan ni dia udah kenalkan dia udah. Jadi tentang hubungan awak kok selanjutnya bah. Tapi dia mah dah. Abah udah tu nak bah dah. Kok cewek mah lembutnya tu. Rumah lah ya. Bukan dia namu udah. Orang tua dia kan belum tahu sama hubungan kita berdua. Kalau abah udah tu, kurasa kampung kau tahu dia. Orang bagak sih kau mah. Dah ke rumah kita. Deba yo. Lain lah ke bawah tu dah. Tak bah doh. Lah ke rumah. Dia takut je baru. Comeh dia. Pokok abang nak mau tahu, kini awak harus ke rumah. Adik harus kenal ya abah udah. Nah. Ya. Lah. Menantu dah. Ya. Kalau nak coba. Duduklah dulu. Duduklah. Bapak Herman ngah.
Duduk sini Am. Bak, boleh calon tu bak tu. Lancak lah calon hang mah. Wah, tinggal dia. Bak. Bak kok badik tu gaya ke? Dia calon menantu. Lupa dia tak sesuatu. Bantaronya di mana tu? Apa? Hutan, Pak. Tak Oh, tak. Oh, dah ke apa nak di sektor ni banyak sektor nan tu. Sektor mana dia tinggal sana? Sektor 9. Sektor 9. Dan ya. Kau kecala menentu dengan man. Yo bak. Betul menantu bak tu. Pasal datang tu. Dia agak rancak nampak dia tu. Tak imbang ni bang. Itulah serius dia nya. Insyaallah, ayo, Pak. Ni dah kerja dah tu. Piti dia bagi nah. Honda dah beli petang. Dia ke membeli auto nya nah, tapi dak berani dia dah. Tapi nya nombor bini lah. Dak dia tu dah man rokok apa habis ah. Tadi beli rokok biarlah rokok bak tu. Kau balilah bang rokok ah. Dak ada piti hanya piti apa. Lah balilah. Jadilah dia. Sini besok ada cari tak jauh, agak lamuang dah ya, Pak. Dia ada nunian calon bini yang. Jadilah dia. Ada piti. Bang balilah. Dah, balik rokok kuih kau aja. Jadi bak. Jangan kembali nan lain lah. Kembali rokok je dah ada. Dari abak tu. Rokok bak lain. Makan ni apa segala macam petang bak kali onda baru. Tu onda-ondanya bawa-bawa kan tahu kan? Pernah naik onda tu? Lain. Tu apa? Dah ada onda abak. Itu. Kabak balik tu alun berani abak. Sebab ni belum bini lah. Nah, jadi mencari kondisi Sherman itu. Ali kepaham lelaki je nyo. Enggak ada, Pak. Kan? Tak kepaham lelaki je nyo. Kau dapat usah lah. Dah usah. Kenapa? Itu apa, Pak? Ya kisah lah. Jadi komunikasi awak tetap lancar. Awak buang silaturahmi awak tetap lancar. Awak tetap berhubungan. Walaupun tak jadi nak Sherman, abak akan tetap berhubungan. Jadi aku tak tidak lagi. Jadi barang nomor apa tadi? Yalah, 082 le. 3377 9857. Iya. Tapi yang kecil-kecil dari mana? Enggak. Yang kecil-kecil dari mana? Iya, enggak ada. Tapi ni buat. Awan jajak kau tu leh. Bak. Apa bak? Simang. Lama tabak calon menantu mah. Artan. Kang jangan sih kau duduk ang sini duduk ada. Tak salah sih kau. Sini duduk ada nak motor ni. Itu nama. Abak lah mota panjang jadi kau tadi. Ang yulai ka sabana-bana. Insyaallah lah bak. Wang dak kerja. Abak kecukup. Jadi dia lah berfikir-fikir bana ka balaki je Sherman. Berfikir ada ada, Pak. Dia jalan yang mana? Tu bak kecil tu abang cek. Itu dia kecil. Dia menanya kenyonya. Lah dia empai tu. Dia nak pakai. Jadi bak. Ya. Ya. Kayak dia berubah dulu. Percaya mana?